alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Malik, Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, telah aku tinggalkan kepada kamu, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, amrain, dua perkara. Banyak-banyak perkara yang ada atas dunia ni, Nabi kata aku tinggal dua perkara je kepada kamu. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu jikalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, jika kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat. Kalau kita mengaji bahasa Arab ni, bahasa Arab ni tidak ni dia ada dua. Dia ada lan, dia ada lam. Dalam hadis kita ni lam dengan nun. Lam dengan nun, lan. So lagi lam dengan mim tutup mulut. Lam. Dalam bahasa Melayunya tidak berlaku. Lam pun tidak, lan pun tidak. Sama-sama tidak berlaku. Tapi dalam bahasa Arab ni dah ada maksud lain pun. Kalau lam tidak, tapi tidak dia panggil lil muaqqat, bertempo. Tidak. Aku tak mari dah sini. Kabar-kabar esok siapa cok? Subuh tak mari dah, kabar-kabar ada esok. Tu orang panggil tidak juga, tak mari dah, tak mari. Tapi esok ada. Dia panggil muaqqat. Selagi lan dengan nun dia panggil lil muabbad ataupun lit tabi'i. Maknanya terakhir tu siapa khemah. Tose juga siapa khemah. Tose mari, tose. Kabar-kabar siapa mati, tak mari. Jadi hadis kita ni kata lan. Siapa bila-bila, siapa mati, kalau mu pergi dengan dua perkara ni, mu tak akan sesat. Maknanya Allah Ta'ala menafikan siapa khemah. Kalau pergi dengan Quran, iaitu dua perkara tadi, iaitu kitabullah wa sunnatu nabiyyi. Mu pergi dengan Quran, mu pergi dengan hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa mati mu tak akan sesat. Ni orang panggil balaghah, orang panggil keindahan bahasa Arab. Bila kita faham tu, maknanya kita kau yakin bahawasanya dua perkara hak Nabi tinggal, Allah Ta'ala Nabi tinggal ni, siapa bila-bila pun kalau kita pergi, kita tidak akan sesak buat selama-lamanya. Jadi kita rasa syukur kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala bagi panduan kepada kita siapa mati. Kalau kamu pergi dengan Quran, pergi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamu tidak akan sesak buat selama-lamanya. Ni kehebatan dan kelebihan yang ada kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut tentang Al-Quran, bila kita sebut tentang Quran, kita sebut tentang Al-Quran, maka bila kita sebut tentang nuzulul Quran, maka ulama-ulama membahaskan kepada kita bagaimana Quran itu turun. Bagaimana penurunan Al-Quran. Maknanya bila masuk turun, benda tu mari daripada atas ke bawah. Tak mana sabah daripada bawah naik ke atas. Nama dah turun. Jadi benda tu mari daripada atas, mari daripada langit. Bagaimana cara penurunan Al-Quran ini? Ulama kata ada 3 tahap. Ulama kata ada 3 tahap.
Tahap yang pertama, Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauh Mahfuz. Itu tahap yang pertama. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Itu dulu tahap yang pertama. Mari daripada Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala turun ke Lauh Mahfuz. Itu tahap yang pertama. Manakala tahap yang kedua, daripada Lauh Mahfuz, maka dia turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di mana? Baitul Izzah ini iaitu yang berada di langit dunia. Berada di langit dunia. Yang mana kita baca di dalam Al-Quran pula. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu orang panggil dalil. Bagaimana Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Begitu juga dalil daripada Quran. Surah orang panggil Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Surah lain orang panggil Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu ayat yang membaca tadi, Syahrul Ramadan. Itu dalil daripada Quran menunjukkan bahawasanya Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kita tanya lagu mana Baitul Izzah, kamu tak boleh jawab. Takutnya minta suruh lukis kau lagu mana kau. As-su'alu bid'ah. Tak boleh tanya soalan itu, bid'ah. Itu tahap yang kedua. Mana kata tahap yang ketiga ni, daripada Baitul Izzah di langit langit dunia, maka dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam secara beransur-ansur. Tidak turun stokok gak kepada Nabi dah, dia turun secara beransur-ansur. Ada hikmah dia, ada sebab dia. Kenapa Quran yang kita baca pada hari ini turun kepada Nabi ini secara beransur-ansur? Ada hikmah dia, ada sebab dia, ada punca dia. Kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui dan memahami keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham bahawasanya Quran nak boleh turun ni secara orang panggil 3 tahap. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Tahap yang kedua daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Tahap yang ketiga daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi secara beransur-ansur. Sebagaimana aku sebut tadi, ulama bahas kenapa Quran ni turun secara beransur-ansur. Yang pertama sekali, ulama kata untuk bagi kemudahan kepada Nabi dan untuk menghafal. Bila Quran ni turun slow-slow, beransur-ansur, memberi peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal dan juga memahami maksud-maksud yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebab pertama kenapa Quran ni tidak turun sekaligus. Pertama, nak suruh Nabi ni mudah ngapa. Nak suruh Nabi ni mudah faham. Nak ayat Allah Ta'ala ni dengan Nabi ni dia faham jiwa. Tak wis toko kita yakin kalau Nabi ni bui dah setara mana pun dia ingat, tapi kaedahnya manusia ni kalau wis toko dia payah ingat. Kena bui jari-jari. Bukan bui jari-jari, bui secara beransur-ansur. Wis toko gak tinggal toko. Tapi bagi sikit-sikit. Bagi sikit-sikit tu untuk apa? Untuk mudah nampak, untuk kita mudah faham. Contoh paling mudah kita manusia. Kita baca Quran. Jarang butir mata.
khotel 30 juzuk selalu. Orang hok ngapa budak-budak kita, anak-anak kita ngapa Quran pun ambil masuk 2 tahun, 3 tahun. Nak ngapa ni? Nak baca tak apa. Maknanya Allah Ta'ala tahu manusia ni kalau bui sekaligus dia payah mengapa. Tetapi Allah Ta'ala kata aku nak suruh Nabi ni mudah mengapa dan juga Nabi ni mudah baik. Yang kedua, untuk Nabi ni rasa gembira, rasa tentera dalam jiwa Nabi. Ayatnya bila ayat Quran ni turun, maka Nabi rasa bahagia. Nabi rasa gembira. Sebab apa? Sebab menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tak tinggal Nabi seorang-seorang. Kita belajar sirah Nabawiyah. Ada satu masa Quran ni tak turun, ataupun kita panggil wahyu ni tak turun. Berapa lama wahyu tak turun? Nabi rasa sedih. Allah Ta'ala tak cara kaku. Allah Ta'ala ni tak cara aku tentang orang-orang kafir duk serai Nabi, musuh-musuh Islam duk serai Nabi. Tak turun lah wahyu. Nabi rasa lagu tu. Maknanya bila wahyu ni terhenti menyebabkan Nabi ni rasa sedih. Tetapi bila wahyu ni turun, Quran ni turun, menyebabkan Nabi ni rasa gembira, rasa tercerai dalam jiwa. Supaya kita lah tak baca Quran sehari rasa saru. Tak baca Quran sehari-sehari tu rasa saru, rasa serabut, rasa sebab tak kena. Kita lah orang lain, kita tak tahu. Kita yang ada ni lah. Kita yang ada kena rasa lagu tu lah. Tak jumpa, tak baca Quran ni, tak makan nasi. Kalau bulan Ramadan kat pun tak makan colek. Tak baca Quran supaya tak makan colek. Jadi kena rasa lagu tu. Bila boleh baca Quran, kita rasa tentera, kita rasa suka, kita rasa gembira. Lagu tu lah perangai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah Quran ni dalam bulan Ramadan paling kurang kita kena khatam sekali. Paling kurang. Maknanya bila nak khatam sekali dalam bulan Ramadan, kehilah ke mana-mana pun sehari tu kena selesai satu juzuk. Juzuk pertama satu Ramadan, juzuk yang pertama. Ramadan yang kedua, juzuk yang kedua. Paling kurang kita boleh khatam satu juzuk dalam, orang panggil khatam sekali dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, apa hikmah dia disebut oleh para ulama? Untuk menentang, untuk berlawan dan menandingi mereka yang tak percaya bahawasanya Quran ni mukjizat daripada Allah. Bila Quran ni turun, menjadi perisai kepada Nabi, menjadi benteng kepada Nabi, untuk Nabi berlawan dengan pokok kafir Quraisy, berlawan dengan pokok ni bahawasanya Quran ni bukan mari daripada Nabi. Sebab itulah Nabi ni al-um, Nabi ni ummi, Nabi ni ummi, tak pandai baca, tak pandai nulis. Bukan bodoh. Tak pandai baca, tak pandai nulis. Bukan bodoh. Tapi hikmah, mukjizat Allah Ta'ala bagi lagu tu Nabi ni sebab apa? Nak suruh orang-orang kafir kata Quran ni bukan hak Nabi tulis. Kalau Nabi ni boleh baca, boleh nulis, dia akan guna hujah lah. Ni ayat Nabi ni. Ni hujah Nabi ni, Nabi tulis ni. Tapi bila Nabi ni tak pandai baca, tak pandai nulis, ayat hak Nabi tulis ni ayat yang indah-indah, ayat yang comel-comel, ayat yang orang panggil mati awak, menyebabkan dia kata Quran ni betul-betul daripada Allah, bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kehebatan Quran yang kita kena tahu, yang kita kena baca. Yang keempat, untuk Nabi ni mudah menyampaikan
ayat-ayat Quran ni kepada umat dia nak mudah. Bila turun berasal-asal mudah bagi Nabi nak royak sikit. Nabi bila turun, Nabi panggil para sahabat. Bila turun, Nabi panggil para sahabat untuk Nabi ngapa. Nabi ngapa dan juga para sahabat ngapa. Quran hak siapa kita pada hari ni, ada di masjid kita ni, dibukukan. Dibukukan. Ada lah ni tu bila? Bukan zaman Nabi. Tetapi dibukukan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman ni khalifah yang keberapa? Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman. Khalifah yang ketiga barulah Quran ni dibukukan. Tak payah lagi bubuh baris bila, bubuh titik bila, tu cerita lain pula. Buku tu bila? Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab itulah Quran kita nama dia Ar-Rasmu Al-Uthmani. Ar-Rasmu ni tulisan. Tulisan Al-Uthmani Uthman, iaitu pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa dibukukan Quran? Kita belajar saat ni, bila turun wahyu, bila turun Quran pada zaman Nabi, Nabi panggil sahabat-sahabat mengapa. Bila Nabi wafat, pada zaman Abu Bakar, berlakunya satu peperangan. Dia panggil Harbul Riddah. Peperangan berlawan dengan pokok murtad. Berapa lama pokok murtad pada zaman Abu Bakar? Kita belajar dari sirah Nabawiyah, hampir-hampir 40,000 orang. 40,000 orang. Orang yang murtad. Dan ada juga di kalangan mereka ni yang cenderung untuk murtad, dia terpengaruh, maka dia terlibat dalam peperangan Harbul Riddah. Peperangan berlawan dengan pokok murtad. Kenapa dia boleh murtad? Bila Nabi ni wafat, maka pokok dia kata, pokok kita tak perlu bayar zakat dah. Bapa kita bayar zakat kepada Nabi. Bila Nabi ni mati, tak perlu bayar zakat lah. Dia menafikan zakat. Sebab tu zaman Abu Bakar juga, Abu Bakar arahkan Umar, wahai Umar, munggi ke satu kampung, munggi serai kampung ni. Sebab kampung ni, pokok ni tak payah zakat. Tiba-tiba Umar sapa sebelum subuh. Umar tengok bunyi rebel. Allahu Akbar. Bunyi rebel subuh. Umar kata, lagu mana? Aku nak serai pokok ni. Semaya bel molek. Semaya molek ada rebel. Umar kelik semula. Kata, wahai Abu Bakar, aku nak serai lagu mana? Kamu tu aku dengar ada orang bel, ada orang semaya. Abu Bakar kata, tak payah zakat ni, bagaimana hukum orang tak payah zakat? Menafikan zakat, orang tak semaya zakat ni bagaimana? Hukumnya keluar daripada Islam. Walaupun dia semaya, walaupun pergi Mekah, kelik hari Mekah, tapi tak payah zakat, kena kafir pun tolong. Umar kata, jolo Abu Bakar, mu royak ni betul. Sebab tu Abu Bakar dilantik ganti Nabi. Sebab Abu Bakar ni dia berfikiran ke depan berbanding dengan Umar pada zaman tu. Lepas tu Umar juga jadi khalifah. Nak ceritanya, dalam peperangan tersebut, pokok orang ngapa Quran, sahabat-sahabat Nabi orang ngapa Quran ni terlibat dalam peperangan tersebut. Nak ayat orang yang ngapa Quran ni, dia terlibat untuk mempertahankan agama. Bukannya ngapa saja dok, tapi terlibat dalam peperangan, berjuang mempertahankan agama, bela agama. Orang yang ngapa Quran ni, dalam peperangan tersebut, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ngapa Quran gugur syahid. Ramai yang gugur syahid. Maka Umar kata, wahai Abu Bakar, aku nak bagi cadangan kepadamu,
supaya kita buku ke Quran. Bimbang, takut lepas ni demo ni mati, tak ada lah Quran. Aku nak bagi cadangan kepadamu supaya kita buku ke Quran. Maka proses pengumpulan Quran ni berlaku pada zaman Abu Bakar dan berakhir ataupun sempurnanya pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Itu kita semula. Nak royaknya mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat dia. Yang kelima, untuk mendidik masyarakat pada waktu tersebut. Bila ayat Quran itu turun, maka Quran itu turun bersempena dengan apa yang berlaku pada waktu itu. Berlaku satu kes, maka ayat Quran turun. Berlaku satu kes, berlaku orang panggil turun ayat Quran. Berlaku gapo-gapo, panduan dia gapo? Al-Quran. Sebab itulah berasuh-asuh tersebut berapa lama? Lebih daripada 22 tahun. Lama 22 tahun. Maknanya Quran itu turun untuk gapo? Untuk mudah dan juga untuk ajar, nak mendidik masyarakat, sebab supaya apa-apa saja ayat Quran ni turun ada sebab dia. Sebab itulah kita belajar ilmu ulumul Quran, dia panggil ada asbabun nuzul. Ayat Quran ni turun sebab apa? Ayat Quran ni turun sebab apa? Kalau hadis dia panggil asbabul wurud. Kenapa Nabi royak lagu ni? Ada sebab dia. Kenapa Nabi royak lagu ni? Ada sebab dia. Kalau Quran kata lagu ni, dia panggil asbabun nuzul. Sebab turun. Sebab turun ayat Quran ni panggil asbabun nuzul. Contoh, bak arok ko, bak gapo ayat Quran turun. Nak ayat hebatnya Quran ni. Hebatnya Allah Ta'ala ni, dia turun berasuh-asuh untuk apa? Supaya orang kita ni mudah faham, orang kita ni mudah jejak, orang kita ni mudah reti, yang menyebabkan Quran ni menjadi panduan dan juga menjadi pedoman kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Abah ni tak siapa masa panjang, paling lewat pun 7.45. Boleh tak? Takut duduk bunyi tek kata ustaz ni nak berhenti bil. Aku tak boleh mari dah sini. Aku tak boleh mari dah ustaz ni. Ambo yang awal-awal dia 7.45. Paling lewat 7.45. Kalau ambo tak berhenti juga 7.45, pakak bangunlah. Ambo tak malu. 7.45. Jadi bila sebut tentang nuzulul Quran, bila sebut tentang hikmah, kenapa Quran ni turun memakai masa yang lama, maka ambo nak sebut poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni lagu mana? Kita yang ada ni bukan setakat kita ni reti berkenaan dengan nuzul Quran, tetapi kita nak menjadi ahlul Quran. Kita nak jadi ahlul Quran. Bak baca ni alhamdulillah, buat kita reti belakang. Bagaimana kita nak menjadi ahlul Quran? Maknanya apa ahlul Quran? Bila kita mati, kita akan mendapat syafaat daripada Quran. Pahala yang kita baca tu masa kita hidup, alhamdulillah. Bila kita mati, kita nak menjadi ahlul Quran, supaya Quran ni menjadi syafaat kepada kita, menjadi pelindung kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, bagaimana kita nak menjadi ahlul Quran? Yang pertama, ulama-ulama kata ada 5 perkara. Ada 5 perkara ni, insya-Allah kita akan menjadi ahlul Quran. Yang pertama, kita lepas dah belakang. Iaitu apa? Kita belajar Quran. Butuh kita ni. Sebab apa? Orang-orang tua dulu, apa ni belajar dengan orang-orang tua dulu. Banyak guru-guru Quran yang ada kapung-kapung belajar. Maknanya kita lepas dah nombor 1.
iaitu kita belajar Quran. Tapi kita jangan tengok kita-kita je. Bagaimana generasi muda-muda pada hari ini? Generasi macam-macam nama. Gen Z lah, Delta lah, gapo pelik-pelik, porobokok nama pelik-pelik. Bagaimana generasi yang lagu ni? Orang panggil mereka cucu kita. Lagu mana mereka ni belajar Quran ke? Kita ni tak apalah. Baca Quran, tak tengok Quran, tak apa, tahu dah, baca salah. Nak ayat orang-orang dulu, bayar-bayar kita deh. Dia tak tengok Quran, tapi bila baca tu, salah dia tahu. Bagaimana generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, adakah mereka ni belajar Quran? Supaya dengan kita dulu, supaya dengan ayah-ayah kita dulu, supaya dengan kita lah ni, kita kena pastikan generasi yang baru ni, dia belajar Quran. Lagu mana nak baca, nak belajar Quran? Benda yang paling mudah sekali, iaitu dia kena pandai jawi. Quran ni gak jawi lah. Cuma Quran ni ada baris. Kena reti pandai jawi, kena reti jawi, kena ajar jawi, kena ada. Kita belajar di, anak-anak kita belajar di sekolah Yayasan Islam Kelantan ni dia ada jawi. Kebetulan hamba ni mengajar di Mahat Muhammadi lelaki. Jadi kita duduk sekolah sekolah Yayasan Islam Kelantan ni tak sakit kepala dah. Sebab apa? Sebab anak-anak kita belajar bahasa Jawi, cara nak tulis Jawi, cara nak baca Jawi. Alhamdulillah. Maknanya tak pelik. Kalau anak-anak kita ni boleh baca Quran sebab dia pandai menulis Jawi, boleh baca Jawi. Hak lain-lain, hak tidak mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah. Lagu mana? Tubik-tubik tu kecek Inggeris tu anak. Lagu mana? Tempat kita tak tahu lah ada kedok. Tapi bandar-bandar ni kecek Inggeris tu anak kerja 2 tahun, 3 tahun. Where are you going? I'm going to Bazar Ramadan. Kau kan tiba kita pun. Tapi nak ayatnya kecek Inggeris tu betul lagi. Dengan anak-anak. Tapi bahasa Arab tak kerti-kerti pun. Kita kena bangga sebab Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa lughatu ahli jannah. Bahasa ahli syurga. Hebat selama mana bahasa Inggeris. Bila mu duduk di dalam syurga, tak kecek dia Inggeris. Kecek bahasa Arab. Sebab itulah kita kena rasa bangga kerana Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa ahli syurga. Maka sebab tu kena titik beratkan supaya anak-anak kita, generasi yang akan datang, yang akan duduk mewarisi kita ni, belajar Quran. Yang kedua, bila kita belajar Quran, kita kena memahami Al-Quran. Kena faham Quran. Alhamdulillah. Lah ni Quran kita ada terjemahan belakang. Inggeris, cara Inggeris. Melayu, cara Melayu. Lah ni banyak Quran-Quran. Ada orang panggil terjemahan. Bila ada terjemahan, kita pun boleh faham lah. Gapo tu email kita baca. Contoh, surah Sejadah tu email kita baca. Gapo kita faham. Surah Al-Insan tu email kita baca. Kita faham. Contoh, banyak-banyak ayat Quran. Waktu email kita baca hak tadi, kita ambil rakaat yang pertama lah. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimun, Allah Ta'ala kata mu boleh tengok keadaan orang-orang mujrim. Walau tara idzil mujrimun, lah ni pun boleh tengok keadaan orang-orang mujrim. Mujrim ni maksud apa? Orang yang berdosa. Orang berdosa ni buat dosa kecil ke, buat dosa besar ke, tak kira lah. Dia duduk dalam neraka lah. Lawan hukum Tuhan ke, taksir hukum Tuhan ke, tak kira lah. Melakukan dosa-dosa, duduk dalam neraka, mu boleh tengok keadaan mereka. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Nakisu ni mula untuk guru kita lah.
rahimahullah, dia kata kongo. Tuhu kata, mula tu kata nakisu kongo. Lagu mana kongo? Tunduk kongo di hadapan Allah Ta'ala. Nakisu ru'usihim, tunduk kongo di hadapan Allah Ta'ala. Apa ni tunduk? Maknanya tunduk kongo. Kongo ni tak pandai nak akak kepala. Tunduk. Sambil mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna. Aku tengok dah. Kok muwayak buat sikit-sikit, balasnya dia sikit-sikit. Absorna, aku tengok belakang dah. Ni syurga, neraka, Quran ayat belakang dah, atas dunia gitu. Tapi aku tak pakai juga. Wasami'na, aku dengar dah. Kok mu nak ayat lagu ni, Quran ayat lagu ni, gini. Rabbana absorna wasami'na, aku dengar dah. Aku tengok dah, aku dengar dah. Maka farji'na, aku minta denganmu ya Allah, kembalikan farji'na, kembali semula ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, buat amalan soleh. Inna muqinun, aku memang yakin dah. Yakin dah gapo muaya atas dunia itu. Agak-agak Tuhan atas mula ke dunia. Taubat lillah dah. Tapi nak ayatnya, bila benda tu berlaku? Bila mati berlaku. Dia mati berlaku dah, taubat berlaku. Atas dunia ni Quran ayat dah. Masa mu hidup Quran ayat dah. Lagu ni. Lawai juga. Tak pakai juga. Tak dengar kata juga. Tiba-tiba atas dalam neraka, aku nak balik semula ke dunia. Apa? Aku yakin sosok orang ayat dulu betul berlaku. Jijak ke bila kita baca Quran, bila kita faham, maka sebab tu tadi bila kita baca, bila kita faham, maka kita rasa tak sedap hati kalau tak boleh baca Quran. Sebab Quran ni macam-macam duduk dalam dia. Ada kisah Nabi, ada kisah orang panggil Nabi Ulul Azmi, macam-macam kisah yang ada di dalam Quran. Yang ketiga, kita menghayati isi kandungan Quran. Kita belajar, lepas tu kita faham, kita pun menghayati. Kita menghayati bila Quran pasal ayat-ayat Quran pasal azab, kita berasa takut. Bila ayat Quran pasal cerita pasal syurga, pasal nikmat dalam syurga, maka kita rasa gembira. Bila Allah Ta'ala cerita pasal azab, kita rasa sedih. Sebab tu, kalau kita ni rajin lah, kita tengok tu email lah, tu email Arab. Mudah-mudah gak pasal di Mekah lah. Dengar tu email Arab ni, bila dia baca, nada dia lain. Kalau ayat sedih, nada dia rendah. Kadang-kadang suara dia bergetar, menangis. Sebab apa? Takut dengan azab daripada Allah Ta'ala. Bila ayat tu ayat yang gembira, maka dia rasa suka. Dia tinggi suara dia. Tu sebab apa? Sebab dia memahami ayat-ayat Quran kerana bahasa dia. Kalau Quran ni bahasa Melayu, jijak apa kita, tapi tak pernah sabuk. Nak ayatnya, memahami Quran ni perkara yang sangat penting. Memahami Quran ni perkara yang sangat penting. Sebab tu amun sebut sini berkenaan dengan kita faham ayat Quran, kita memahami ayat Quran ni, ulama memberi peringatan kepada kita. Lagu mana dia kata? Ayyaqra'al mu'minu ba'dhan minal qur'ani juz'an aw hizban aw suratan bitadabburin wa tafakkurin khairun min an yakhtimal qur'ana kamilan biduni an ya'iya syai'an minhu. Ulama kata, orang yang membaca Quran, tak kira lah setengah Quran ko, satu juzuk ko, satu hizib ko, ataupun satu surah ko, bitadabburin, dengan tadabbur. Tadabbur lah, faham Quran ni tadabbur. Kita baca surah, kita baca ayat Quran, tak kira lah, bitadabburin,
dengan tadabbur atau tafakkur, dengan tafakkur, dengan faham ayat Quran, khairun. Kita belajar nahwu gak dia panggil khabar. Lebih baik daripada kita khatam satu sebuah Quran biduni ayya syai'an minhu, tanpa kita ambil gapo-gapo. Baca ya. Orang baca kita baca. Tapi faham ke dak? Dak. Tadabbur ke dak? Dak. Tafakkur dak. Maka ulama kata baik baca satu surah ataupun baca satu hizib ataupun baca satu juzuk dengan tadabbur, dengan tafakkur lebih baik daripada kita nak khatam 30 juzuk Quran tanpa kita faham apa-apa daripada Quran. Pahala tu boleh, bukan tak boleh. Kelebihan Quran ni kita baca, faham kau tak faham kau, boleh pahala. Kita orang beriman ni tak kecek dah pahala reti belah. Cuma bagaimana kita nak faham, memahami Quran tu lah yang kita kena pakak-pakak jaga supaya bila kita baca tu adanya tadabburin dan juga tafakkur. Dan yang keempat iaitu kita kena beramal dengan apa yang kita baca. Ayat-ayat Quran yang kita baca, kita kena beramal. Jangan kita baca, kita buat tak tahu. Ayat ni aku tak perlu ni, kena kepada orang lain. Orang nyanyi. Setiap ayat Quran yang kita baca tu kena kepada diri kita. Kena kepada batin hidung kita. Maka kita bila kita ingat lagu tu maka kita akan sentiasa beramal dengan apa yang kita baca. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk kita jadi ahlul Quran ini, kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Quran dulu depan. Gapo-gapo kita nak buat, Quran royak lagu mana? Kita nak nego, Quran royak lagu mana? Betul ke tak? Cara kita nego, Quran kata lagu mana? Cara kita berumah tangga, lagu mana Quran kata? Betul ke tak hak kita buat? Cara kita mendidik anak-anak, kita bina keluarga, betul ke tak dengan Quran royak? Kita berpolitik, betul ke tak dengan Quran royak? Hak mana boleh, mana tak boleh? Quran berlaku. Kita nak laksanakan undang-undang, nak laksanakan syariat, Quran royak lagu mana? Tu orang panggil yang kelima. Quran ni menjadi panduan hidup kita. Sebab tu di awal-awal tadi Nabi kata lan tadillu ma tamassaktum bihi ma. Siapa khidmat mu tidak akan sesat. Jangan pula kita ikut nafsu kita. Tak kita nak kena dengan jiwa kita, biarlah letak Quran duduk sebelah. Kau pentingnya kena dengan jiwa kita, kena dengan nafsu kita, Quran letak tepi. Tiba bila berlawan, sudah, lagu mana nak buat? Apa di mana-mana dalam bulan Ramadan kamu sebut. Apa sebut? 1 Ramadan. Bila orang panggil muhu besar-besar raja lah. Istihar 1 Ramadan, orang Islam senyap berlaku. Bukan senyap, boleh terima berlaku. Tak ada orang balas dalam Facebook, ada orang balas. 1 Ramadan tak puasa, tak ada orang balas. Dalam Facebook kau, dalam media sosial kau, dalam track kau ni, dalam X kau gapo. 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis. Pakat terima berlaku. Supaya juga 1 Syawal. Ada orang balas. Tak raya lagi 1 Syawal. Kalau ada orang balas tu, boleh letaklah jamban bocis boleh. Tak ada orang balas. 1 Syawal, 1 Ramadan, orang Islam tak balas. Tapi bila nak laksanakan syariat Islam, hak tu bunyi, hak ni bunyi, hak tu bunyi. 1 Ramadan pun ayat Quran, 1 Syawal pun ayat Quran. Tapi bila nak laksanakan syariat Islam, tak sesuai. Semula. Ni zaman 2020 dah, orang tak pakai dah, kelak angin, rejam apa tak pakai dah. Malah pula. Kenapa jadi lagu tu? 1 Syawal tak malah, aku malah 1 Syawal, tak nak tengok. Sokor kata 1 Syawal, raya. Kota baru kata duk.
masuk berita. Tapi orang tak bala. Satu Ramadan puasa, satu Syawal puasa, raya. Orang tak bala. Padahal ayat Quran dah ke apa? Kena dengan nafsu. Tapi bila bab Quran kata, mu kena kerak tangan. Bagi orang hak curi, mu kena rejek. Bagi orang hak minum arak, mu kena harai ke arak, mu kena harai ke maksiat. Maka pakat bala. Hak ni sesuai, hak ni boleh buat, hak ni gogel. Maknanya kita tidak jadi ke Quran ni sebagai panduan hidup kita. Sebab itulah gejala sosial yang berlaku pada hari ini. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia, selagi mana mu tak ikut Quran, selagi mana mu tak ikut panduan Quran, tak akan sesat gejala-gejala maksiat, gejala-gejala sosial yang berlaku pada hari ini. Macam-macam berlaku. Macam-macam berlaku. Apa? Kau buat undang-undang, kau rapat. Tak lagi. Apa? Sebab mu tinggal hak Quran raya. Mu tinggal hak Nabi raya. Maka buatlah undang-undang lagu mana pun tidak akan berjaya peraturan dan undang-undang tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ada dalam Quran mu kena buat gini, mu kena buat gini. Itu maksud yang kelima, iaitu kita kena memperjuangkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Ada di muka ni Ahlul Quran kita. InsyaAllah, kalau kita mati pun kubur kita bercahaya. Kalau kita mati pun kubur kita jadi luas, bercahaya. Kita atas dunia tak nampak. Oh, kalau nampak pakat lari buat kita. Mana kubur dia curah tu? Apa yang tu atas kubur, dalam kubur menjadi syafaat kepada kita. Maka sebab itulah hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, 5 perkara ni kita buatlah, insya-Allah kita kehilah, biarlah kita ni menjadi ahlul Quran. Akhir sekali nak habis dah, nama yang ada sekali. Akhir sekali ambo duk perhati tengok 15 Ramadan malam ni, malam yang ke-17 kita tarawih. Amo duk perhati tengoklah masjid orang amo jajak gi mari. Ada segelintir daripada kita, segelintir. Sini tak ada ni. Segelintir daripada kita ni, dia jadikan tarawih ni sebagai adat. Dia jadikan tarawih ni sebagai adat. Lagu mana maksud amo? Bila tu imam selesai semaya Isyak, dia tak bangun semaya ba'diyah. Dia cokor, duk buat, duk cuih orang ni, cuih orang tu. Untuk apa? Untuk dia bangun semaya tarawih secara berjemaah. Dia tak semaya ba'diyah Isyak. Sini tak ada ni. Kalau ada tu imam kat lengok dah. Sini tak ada. Lepas mai Isyak tu, orang lain pakat bangun belakang semaya ba'diyah Isyak, dia tak bangun. Bapa? Bahasa lah ni nak ambil vibe, nak ambil semangat. Oh, tarawih jemaah ni pakat-pakat bangun pula. Kita belajar dalam kitab fiqh. Semaya sunat ni ada 2. Sunat rawatib ni ada muakkad, ada ghairu muakkad. Solat sunat muakkad ni ada 10 rakaat. Solat sunat muakkad ni bermaksud semaya sunat Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tertinggal, Nabi qadha semaya sunat. Ada 10 rakaat. Pertama, 2 rakaat sebelum semaya subuh. Oh, tu yang paling afdal sekali. Lepas tu 2 rakaat sebelum semaya zuhur. 2 rakaat selepas semaya zuhur. Yang ke-8, 2 rakaat selepas semaya maghrib. 2 rakaat lagi selepas semaya Isyak. Dia panggil solat sunat kapit fardu. Hak Nabi tak pernah tinggal. Hak lain-lain tu dia panggil solat sunat rawatib ghairu muakkad. 2 rakaat selepas lepas semaya asar, 2 rakaat sebelum semaya zuhur. Ada ulama kata 4 rakaat sebelum semaya zuhur, 4 rakaat selepas semaya zuhur tu, waktu tu ghairu muakkad. Tapi hak muakkadnya ada 10 rakaat. Antaranya solat sunat ba'diyah Isyak selepas Isyak. Tapi sebab nak ambak semaya tarawih berjumpa ramai, dia pun tak semaya. Apa? Tak apalah, semaya sunat tarawih ni banyak dah. 20 kalau 20, kalau 8 kat 8.
Anak oyaknya dia jadi ke semai terawih ni sebagai adat. Orang terawih dia terawih. Tapi dia tak belajar fiqh. Dia kena belajar fiqh. Solat sunat rawatib ada muakkad, ada ghairu muakkad ni kena belajar. Barulah amalan soleh kita dalam bulan Ramadan ni bukan setakat tarawih saja kok kita boleh. Tetapi amalan lain pun kita boleh juga. Jadi yang merasa cukuplah setakat tu. Oh ni pun dosa dah lebih seminit. Abo pergi mana-mana, apa kita tanya dulu, duit ibu berapa? Tu email kata tahu ustaz belakang. Oh jangan